Dia dah mula start dah, geng. Sebar poster fitnah ni dekat media sosial. Kononnya Saifuddin, Menteri KDN ni bagi kerakyatan kepada warga China. Kau tengoklah puak-puak ni. Daripada dulu lagi. Sebelum ni tuduh kata 1.2 juta warga China ni masuk Malaysia ni tak keluar-keluar. Padahalnya benda tu berlaku pada zaman Hamzah Zainuddin. Jadi Menteri KDN tu. Dan Hamzah Zainuddin dah nafikan benda tu. Hari ni sekarang dia tuduh pula Saifuddin pula. Oh, ada warga negara China 1.2 juta ni masuk dekat Malaysia ni tak keluar-keluar. Aduh, hai. Kau ingat senang-senang ke Saifuddin tu, Menteri KDN ni, nak bagi warga negara dekat China ni, kau ingat suka-suka? Kena ikut perlembagaan. Ni kau dengar sendiri ucapan Saifuddin ni, tengok dia kata apa. Sudah-sudahlah tu kau dok main benda-benda macam ni. Lepas tu yang sebar tu pula guna fake account pula tu. Sekarang ni aku cabarlah yang kau dok fitnah buat poster ni kan. Aku nak dengar ucapan ataupun kenyataan daripada Menteri KDN sendiri. Yang dia kata dia luluskan warga China tu. Kau tunjuk putih. Ramai warga negara Cina yang kita bagi warga negara. Zaman Pagoh, zaman Larut, zaman saya dan zaman Semerung sebelum itu. Saya tengok rekod semua sekali. Jumlah warga negara Cina yang kita bagi warga negara mengikut peruntukan 15.1 Perlembagaan Persekutuan, 103 orang. 103, bukan 1.2 juta. Kita bagi warga negara Cina, kita bagi warga negara Malaysia di bawah kategori 19.1. 19.1 maknanya suami warga asing kahwin dengan wanita orang tempatan. 15.1 maknanya isteri warga asing kahwin dengan suami warga tempatan. 19.1 ini warga Cina yang kita dapat bagi warga negara 100 orang. Itulah jumlah dia sejak 2013.